Norema Balkis ni adalah antara pengguna Swiss Gel kita yang setia. Dia memang suka gila-gila dekat kita punya Swiss Gel ni. Bukti dia, 3 botol ni dia yang guna. 3 botol ni dia yang guna tau. So Puan Siti Norema Balkis ni dia memang suka Swiss Gel sebab Puan Siti Norema Balkis ni dia pernah mengalami GERD. Saya tak tahu dah ada gastrik ke tak, tapi dah ada GERD. Jadi bila dia sakit perut, dia rasa gugut, dia akan sapu dekat perut dia. Jadi kalau siapa-siapa nak rasa sama macam apa yang Puan Siti Norema rasa, Puan Balkis lah, kita panggil Puan Balkis rasa, boleh grab sekarang Swiss Gel ni. Boleh pilih nak yang mana. Nak rasa panas-panas berangin ataupun nak rasa sejuk-sejuk berangin. Pilihan di tangan anda. Atau juga boleh dipilih melalui bau lah. Tapi kalau nak pilih melalui bau, kena beli dulu baru rasa. Tapi saya boleh share sikit lah. Kalau untuk yang Swiss Gel Herbal 50ml ni, bau dia ada ekstrak bawang pala. So dia ada bau-bawang pala, dia bau sedap-sedap. Memang syahdu. Tapi kalau ada yang suka, mungkin ada orang suka bau lemon, bau limau, bau citrus, boleh dapatkan Swiss Gel Lemon ni. Bau dia memang, pada saya personally, saya sukakan lemon. Bau dia sedapnya.